Ramai orang mencarum perkeso setiap bulan. Tapi kalau ditanya, apa sebenarnya yang perkeso buat? Saya percaya masih ramai yang tak boleh jawab atau buat-buat tak nak jawab. Jadi hari ini kita mulakan dengan perkara yang paling asas. Bersama dengan saya adalah Encik Mustafa bin Rahman. Beliau ialah Ketua Pegawai Faedah bagi Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun nama ringkas dan nama familiar dia adalah Perkeso. Beliau menganggotai Barisan Pengurusan Kanan dan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan serta pemprosesan tuntutan pelbagai skim faedah yang disediakan oleh badan berkanun ini. Assalamualaikum Cik Mus. Selamat datang. Selamat datang ke Perkeso Jawab Semua. Terima kasih. Dah bersedia nak jawab semua? InsyaAllah. Okey, jadi saya pergi kepada soalan pertama. Saya shoot terus soalan kepada Cik Mus ni. Tak tunggu-tunggu dah ni. Setiap bulan, gaji dipotong. Tanya mereka lah. Setiap bulan gaji dipotong. Tapi, duit caruman mereka tu pergi ke mana sebenarnya Cik Mus? Soalan sensitif ni. Ramai orang nak tahu dan tanya saya. Terima kasih Kak Long. Okay. Kita faham, ramai masyarakat di luar sana, khususnya golongan pekerja, tertanya-tanya bagaimana, seperti mana yang Kak Long tanya tadilah, ke mana perginya duit mereka. Tapi ingin saya jelaskan di sini, dan perkara ini telah pun diwawalkan kepada masyarakat, khususnya golongan pekerja dan majikan luar sana. Duit caruman Perkeso itu merupakan pooling resources. Bermakna duit itu dikumpulkan di dalam satu tabung amanah. Pooling resources, Ya. Okey. Sebagai satu tabung amanah untuk kegunaan bayaran yang dinamakan sebagai faedah kepada golongan-golongan pekerja yang ditimpa musibah ataupun bencana yang perkara itu datang di luar jangkaan. Dalam konteks ini, perbelanjaan itu dibuat khusus untuk mereka golongan pekerja ini mengalami bencana pekerjaan ataupun keilatan. Itu merupakan dana induk yang digunakan. Maknanya kita akan bagi balik kepada pencarum-pencarum yang layak kan? Macam untuk melalui faedah kemalangan, bencana kerja, hilang upaya, keilatan macam tu lah ya? Ya, sebenarnya duit ini kita pulangkan balik, tapi bukan pulang seperti mana amount yang dicarumkan kepada Perkeso, tetapi satu jumlah amount yang cukup besar. Yang mana nilai ini kalau diperolehi balik kepada mereka itu, mereka sangat-sangat orang kata bersyukur kerana mereka dapat menampung sejumlah daripada kehidupan perbelanjaan yang mereka perbelanjakan dari sudut orang kata perbelanjaan harian dalam bentuk tunai dan juga dalam bentuk bukan dalam bentuk tunai, iaitu perbelanjaan rawatan perubatan. Okey Cik Mus, let's say kalau sekiranya sepanjang saya mencarum dengan Perkeso sampailah saya dah pencen 55 tahun, saya tak pernah sekali pun claim dengan Perkeso. Adakah duit saya tu hangus macam tu je? Pertamanya, kita perlu bersyukur kerana sehinggalah bersyukur. Tamat perkhidmatan kita berada dalam kesihatan yang baik. Dan dikurniakan kehidupan yang sempurna. Walau bagaimanapun, kita janganlah mengharapkan, apabila kita memberi, mengharapkan satu balasan. Kerana apa yang kita beri itu berguna kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dalam contoh tadi, walaupun Kak Long ataupun pekerja-pekerja yang tidak mengalami apa-apa musibah, apa-apa bencana, jadi duit itu di dalam tabungan bersama tadi akan digunakan untuk perbelanjaan kepada mereka-mereka yang tertimpa musibah. Okey, tadi Cik Mus kata caruman hanya sedikit yang dibuat oleh orang berinsurans Perkeso, tetapi faedah yang diorang terima tu banyak. Banyak tu macam mana Cik Mus? Sebenarnya faedah yang diterima oleh pencarum-pencarum Perkeso sekiranya terlibat dengan sebarang bencana, terutamanya bencana pekerjaan, mereka ini akan menikmati faedah yang berganda-ganda dari segi kemampuan kewangan. Dan sekiranya melibatkan soal rawatan perubatan, pemulihan dan apa semua, ia kadarnya tidak terhad. Sehinggalah orang terbencana semula boleh
pulih dan kembali semula untuk menjalani kehidupan secara normal ataupun mendapat pekerjaan yang sewajarnya selepas berhadapan dengan bencana. Saya bercakap tadi dalam konteks mendapat faedah dari sudut keuangan. Dengan caruman, dengan gaji maksimum yang dicarung kepada pekeso RM6,000 sebulan, yang mana caruman dibuat oleh pekerja ini hanya sekadar RM29.75 sebulan. Gaji sehingga RM6,000, caruman oleh pekerja hanya RM29 sebulan. Apa benefit dia? Benefit yang boleh diperoleh sekiranya melibatkan kematian akibat daripada bencana pekerjaan tersebut. Mereka boleh dapat sehingga ke 90% daripada gaji yang kita gunakan untuk bayar faedah itu. Contoh di sini, kalau dia dapat faedah orang tanggungan akibat kematian daripada bencana pekerjaan, secara bulanannya boleh mencapai kadar sehingga ke RM5,835 sebulan kepada orang tanggungannya. Orang tanggungannya di sini adalah sekiranya yang meninggal itu suami dan meninggalkan balu dan anak-anak, itulah kadar dia boleh. Balu akan menikmati sehingga ke seumur hidup dan anak-anak sehingga ke 21 tahun. Ataupun kalau meneruskan pelajaran sehingga ke ijazah pertama, akan berterusan. Itu dalam keadaan apabila kematian terbit daripada bencana pekerjaan. Kalau kematian dalam keadaan biasa, kita namakan dia sebagai mendapat faedah faedah daripada, kita panggil faedah pencen penakat. Faedah pencen penakat ini dia boleh capai sehingga 65% daripada kadar gaji yang diambil kira. Dengan kadar itu, dia boleh menikmati pencen bulanan sehingga ke RM3,867.50 sebulan. Itu pada pekerja yang mengalami keelatan itu. Sekiranya pekerja mengalami keelatan itu meninggal dunia, dan amount itu akan ditransfer meninggal dunia sebelum usia. Meninggal dunia tanpa ambil kira berapa usia. Faham. Kiranya meninggal dunia, seseorang itu mengalami keelatan sehinggalah katakanlah umurnya panjang sehingga ke 100 tahun. So faedah pencen keelatan itu akan dinamati sehingga ke 100 tahun usianya. Dan selepas dia meninggal, faedah itu akan dipindahkan kepada, kalau dia ada balu, kalau ada duda, dan kalau ada anak-anak, anak-anak. Amount yang sama itu akan dinamati oleh orang-orang. Dan balu serta duda tadi tu pula akan menikmati sehingga ke hujung usia mereka juga. Balu dan duda sehingga menikmati sehingga hujung usia. Dan kalau pun mereka ini dijodohkan semula dengan pasangan yang lain, pencen itu berterusan dinikmati. Jangan takut, jangan bimbang, duit itu tak akan terputus. Begitulah. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua, Cik Mus. Kalau contoh saya lah, saya ni mencarum sampai saya umur 60 tahun. Kan? Tapi saya tak pernah claim. Tak pernah claim pun. Adakah duit saya tu hangus macam tu je, Cik Mus? Tidak. Tak Tak hangus Memang kita nampak seolah-olahnya kita tidak mendapat balik apa yang kita carum. Jadi kita rasa macam apa yang kita beri, tak ada pulangan. Fahamilah. Seperti mana yang saya cakap di awal tadi. Duit ataupun wang caruman itu dia akan kita kumpulkan di dalam satu tabung yang dinamakan sebagai pooling resources, sebagai satu tabung dana bersama untuk menampung bayaran faedah kepada mereka-mereka yang terbencana, yang mengakibatkan mereka itu mengalami keuzuran, kemudaratan yang diiktiraf sebagai keilatan. Jadi inilah duit yang digunakan. Duit yang digunakan untuk tampungan yang sebagaimana amount yang saya nyatakan tadi, satu amount yang cukup besar untuk menampung kelangsungan kehidupan mereka-mereka yang terbencana itu. Jadi jangan bimbang, jangan bimbang bahawa duit itu takutnya pergi ke mana-mana ataupun hilang entah ke mana, tidak. Ianya adalah satu tabung amanah yang pekeso cukup berintegriti untuk menjaganya dan menyalurkan kepada mereka-mereka berkelayakan menerima faedah apabila tiba pada ketika itu. Janganlah cakap duit tu hangus. Duit kita tetap berguna. Kalau bukan kepada kita, kepada insan-insan lain yang memerlukan. Betul, Cik Mus Dan Cik Mus, saya pergi mana-mana semua orang akan tanya saya ni bila tahu saya kerja pekeso. Sebab apa caruman pekeso tu wajib, Cik Mus? Kenapa wajib? Kenapa rakyat tak boleh pilih sendiri nak carum ke tak nak carum? Kenapa wajib? Kita faham.
dengan saya tak nak menyatakan bahawa rakyat Malaysia ni tak begitu peka dengan soal tabungan. Tidak, kita semua peka dengan semua tabungan. Orang peka. Untuk orang kata persediaan pada hari masa tua depan, kita, masa depan kita bersama. Walau bagaimanapun, untuk orang kata mengikat, untuk menjadikan ianya sebagai satu sumber, ya, sebagai sumber bersama kesepakatan kita, maka kita mewajibkan kepada golongan pekerja untuk menabung di dalam tabung amanah itu. Tapi jangan bimbang, ya, duit itu, ya, walaupun wajib tetapi ianya sebagai satu sumber untuk kegunaan mereka-mereka yang berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan bencana apa semua. Sekiranya diberi option, diberi pilihan, ya, kepada pekerja-pekerja untuk memilih mencarum ataupun tak mencarum, saya rasa ramai yang akan kata lebih baik saya tak carum. Yelah, sebab masa tu tengah sihat, Cik Mus. Ya, betul. Masa tengah muda kita memang takkan fikir betul. pasal apa yang akan berlaku di kemudian hari. Kan? Kita manusia ni mudah alpa. Betul. Ya. Tapi sebagaimana yang kata ini, kita okey, apabila ada kewajipan, bermakna kita beringat, ya, bahawa kita tidak akan ada dalam keadaan selamat sepanjang masa. Betul. Kalau selamat, alhamdulillah, ya, syukur. Tapi andai kata tidak selamat, dengan duit yang kita rasa kita terpaksa bayar setiap bulan, itulah nanti yang akan menampung kita. Betul. Menampung orang-orang yang kita sayang, menampung masyarakat yang ada di sekeliling kita, menampung keseluruhan rakyat yang ada di negara ini khususnya. Sedih pula saya dengar bila Cik Mus cakap macam tu. Yelah, teringatkan Cik Mus. Hari ni kita sihat, segom mega orang Terengganu kata. Ya, betul. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dekat kita lepas kita keluar selangkah daripada rumah kita. Betul. Jadi sebab itulah insurans ataupun caruman perkeso ini diwajibkan kepada semua yang bernama pekerja yang bermajikan. Ya. Itu adalah untuk sebagai satu, orang kata, kewajipan itu sebagai satu momentum kepada kita untuk mengikat, merasakan kebertanggungjawab kita untuk bersama. Ya, saya nak bagi contoh yang mudah. Ingat tak 2 tahun lepas ada satu insiden yang kita rasakan tak mungkin berlaku lah. Satu kapal terbang landing di jalan raya. Yes. Dalam keadaan yang landing, maksud saya di sini inverted comma lah, ya. Landing maknanya kapal terbang itu terbencana, jatuh di El Nina, di Shah Alam, mengakibatkan kematian kepada 2 pengguna jalan raya. Yang mana mereka itu merupakan pekerja dan ada kelayakan untuk mendapat faedah. Okey. Ya. Akhirnya faedah itulah yang menampung ataupun memberi manfaat kepada yang ditinggalkan. Ya. Saya ingat cerita tu Cik Mus, di mana yang terbabit di dalam kemalangan tu, seorang mendapat caruman dan seorang lagi tidak. Ya. Alangkah kecewanya kita. Betul. Kerana seorang daripada mangsa kemalangan itu tidak dapat kita salurkan sebarang faedah kerana mereka bukan pencarum. Ya. Itulah saya nak nyatakan tadi, Kak Long. Ya. Apabila kita bagi pilihan, akan ada yang tidak nak mencarum. Jadi yang dinyatakan yang tak dapat tadi itu adalah mereka yang memilih untuk tidak mencarum. Ya. Jadi pekeso apabila tidak mencarum ini, pekeso tidak ada kewajipan untuk memberi faedah kepada yang tidak mencarum. Bukan kita nak katakan kita tak peduli. Tidak, kita sangat bersedih. Pekeso sangat terkilan kerana kenapa tidak boleh membantu yang yang seorang lagi itu, tetapi apabila balik kepada peruntukan, balik kepada syarat-syarat, kerana setiap yang kita buat ni of course akan ada syarat, akan ada peruntukan kepatuhannya yang kita perlu patuhi. Jadi apabila kita dilihat pada itu, tidak ada memenuhi syarat-syarat, tak layak, walaupun pekeso mengeluarkan air mata melihat kepada orang kata bencana yang berlaku, melibat kepada kemudaratan yang diterima oleh orang yang ditinggalkan. Tapi kita tak boleh membantu. That's why dalam konteks ini, jangan rasa terbeban apabila diwajibkan. Apabila diwajibkan, sudah tentu caruman itu boleh disalurkan kepada yang bermanfaat untuk mendapatkan. Jangan rasa terbeban pada ketika kita masih sihat dan mampu. Ya. Dan seterusnya, Cik Mus, pekeso ni apa sebenarnya? Ada yang kata kita ni macam insurans. Ada yang kata kita ni simpanan ke? Macam kita beli SP tu. Ataupun kita ni hibah. Apa sebenarnya pekeso ni Cik Mus? Kalau Cik Mus boleh huraikan dalam bahasa yang paling
jelas perbezaan kita dengan insurans, perbezaan kita dengan KWSP, perbezaan kita dengan hibah. Terima kasih Kak Long. Ya, ramai di luar sana beranggapan bahawa mereka membeli insurans dengan Perkeso. Bermakna beli Perkeso, nak tak nak Perkeso akan bagi. Untuk saya menjawab kepada persoalan yang Kak Long tadi. Perkeso bukan satu agensi tabungan. Perkeso juga bukan agensi tabungan. Agensi hibah. Bukan agensi hibah. hibah. Adalah pentadbir kepada insurans keselamatan sosial. Pentadbir kepada insurans keselamatan sosial. Dalam konteks ini, keselamatan sosial itu, bagaimana saya katakan awal tadi, ia merupakan himpunan dana amanah daripada pekerja-pekerja itu tadi di dalam satu pooling resources, dana bersama untuk kegunaan kepada mereka-mereka yang ditimpa musibah, ditimpa bencana suatu hari nanti. Yang kita tak jangkakan. Sebab itulah manfaat Perkeso ni hanya dibayar apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Betul kan Cik Mus? Betul. Ya, ada syarat-syarat dia yang perlu kita patuhi untuk menerima semula benefit-benefit daripada Perkeso itu. Jadi menjawab kepada apa yang Kak Long bangkitkan itu. Dalam menjaga amanah ini kita perlu ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi. Aturan-aturan yang Perkeso tetapkan itu adalah peraturan-peraturan yang cukup mudah. Kalau ianya kita di Perkeso ini kita merasakan ianya boleh sangat dipatuhi oleh pihak-pihak yang ingin memohon faedah-faedah yang kita peruntukkan. Asalkan tuntutlah dengan secara jujur, tuntutlah dengan secara beramanah. Bukan sekadar untuk mengadakan sesuatu untuk seolah-olah mendapat balik apa yang dan telah dokumen-dokumennya Cik Mus perlulah lengkap. Betul. Sebab saya rasa banyak kejadian, banyak masalah yang berlaku apabila mereka menghantar dokumen tanpa disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Itu menyebabkan proses mereka membuat permohonan itu agak terlewat untuk kami proses. Betul. Apabila mereka agak tidak hiraukan berkenaan bahawa untuk kita dapatkan maklumat-maklumat itu yang menyebabkan ada tertangguhnya ataupun Perkeso sendiri yang terpaksa bertanya berkali-kali untuk dapatkan pengesahan kepada informasi yang dinyatakan dalam borang ataupun informasi yang tidak dinyatakan. Kerana apa? Apabila kita ingin memberi sesuatu daripada amanah orang ramai ini, kita perlu teliti, kita perlu pastikan bahawa yang menerimanya adalah yang sebenarnya berkelayakan. Bukan kita boleh sembrono saja memberi kepada sesiapa asalkan dia minta. Betul. Tidak. Minta maaf saya nyatakan Perkeso bukan badan kebajikan, tetapi Perkeso adalah pentadbir amanah dan memberi balik kepada yang betul-betul berkelayakan dan ianya hendaklah memenuhi peruntukan-peruntukan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syaratnya cukup mudah. Sekiranya ianya boleh difahami dan sekiranya tak boleh difahami, boleh bertanya dengan anggota ataupun pegawai Perkeso secara terus. Di 54 pejabat Perkeso seluruh Malaysia ada. Gunakan saja saluran yang ada itu, jangan guna orang tengah. Kalau guna orang tengah bermakna tuan-tuan sebagai pihak yang ingin memohon telah pun melalui satu kesukaran lain. Kesukaran terbaharu yang kena dilalui. Dahlah kena berkongsi duit pula. Kan kalau dapat faedah tu kena berkongsi pula dengan orang tengah. Kita tak tahu berapa persen yang diambil oleh orang tengah tu. Jadi pergi sendiri kepada pegawai-pegawai kami di setiap penjuru pelusuk negara ini ada bangunan Perkeso, ada pejabat Perkeso. Kita juga tidak orang kata menghadkan hadir ke pejabat. Perkeso sendiri kita ada satu skuad khas yang dinamakan skuad Perkeso Prihatin. Skuad Perkeso Prihatin sebenarnya berada di pelosok dan negara ini dan sekiranya memerlukan perkhidmatan mereka ini, telefon saja ke talian 1-300-228,000 ataupun email saja ke email Perkeso, perkeso@perkeso.gov.my. Saluran itu nanti akan diterima oleh Perkeso. Kita akan salurkan skuad Perkeso Prihatin untuk hadir sekiranya betul
pihak orang-orang yang ditimpa bencana ini betul-betul tidak berkemampuan untuk menguruskan secara bersendirian. Ya, kita akan membantu. Maknanya yang bedridden apa semua tu. Cuma yang kita perlukan, berilah maklumat yang sahih. Ya. Jangan cuba mereka-reka cerita kerana itu akan menyebabkan kesukaran dalam kita melengkapkan segala maklumat. Ya. Bagi kita menyalurkan bantuan dalam bentuk faedah dengan tepat dan adil. Alhamdulillah. Dan ramai orang kata Cik Mus ya, mereka mencarum lebih 20 tahun. Ya. Tapi tak pernah faham, tak pernah tahu apa manfaat yang sebenarnya mereka boleh terima. Apa Cik Mus nak jawab? Okey. Dalam hal pentadbiran keselamatan sosial di Perkeso ini, ya, kita sebagai pentadbir, sekiranya kita ada beberapa skim. Ya, tetapi skim induk yang kita tadbir sini skim bencana pekerjaan, skim keilatan, dan kita ada anak baru yang baru lahir ya pada 1 hari bulan Cun 2026 baru ni, skim kemalangan bukan bencana pekerjaan. Okey, itu nanti saya akan elaboratekan kemudian. Saya akan jelaskan. Okey, skim bencana pekerjaan ini kita bahagikan kepada 8 jenis faedah yang boleh diperolehi oleh seseorang yang mengalami bencana. Okay. Saya boleh nyatakan sini daripada peringkat awal, mengalami bencana saja, terjahlah ke klinik-klinik panel Perkeso yang ada logo Perkeso itu. Saya rasa kita golongan pekerja dan masyarakat di luar sana dah familiar dah dengan logo Perkeso itu, yang di bawahnya ada tulis PERKESO. Ya, kemudian logo yang cantik itu, biru hijau itu, cantik itu. Ya, pergi ke sana, orang yang terbencana ini akan dapat rawatan secara percuma sebenarnya, tanpa perlu mengeluarkan apa-apa kos. Ya. Dan sekiranya dia hilang upaya ataupun tidak berkemampuan untuk bekerja, jadi doktor yang memberi cuti sakit memperakui dia berkelayakan untuk mendapat cuti sakit, Perkeso akan bayar balik bilangan hari cuti sakit itu dalam bentuk keuangan. MC pun dibayar Cik Mus. Betul. MC dibayar ya. Tapi bukan MC yang suka-suka hati, tapi MC yang legit punya. Betul. Dan MC ni pun Perkeso sebenarnya tidak ada had. Kita akan bayarlah sehingga berapa lama. Jangan terkejut. Ada yang dapat faedah Perkeso ni, bayaran MC-nya sehingga bertahun-tahun. Bertahun-tahun? Kerana mereka ini berada dalam keadaan yang bedridden ataupun lumpuh, tetapi belum lagi capai tahap kekal. Hilang keupayaan kekal. Jadi Perkeso membayar bertahun-tahun, walau bagaimanapun Perkeso of course di dalam tempoh yang lama itu menilai pada satu tempoh yang tertentu. Ya. Ada syarat-syarat lagi lah. Sekiranya dia mendapat MC itu melebihi daripada 180 hari, kita akan nilai 180 hari pertama tu dia telah capai tahap hilang upaya kekal ataupun tidak. Perkeso mempunyai doktor-doktor yang berkepakaran untuk menilai berdasarkan segala laporan perubatan yang dikemukakan oleh pesakit ataupun orang terbencana berkenaan, ataupun kita rujuk pesakit ini ke jemaah doktor untuk menilai bahawa tahap kesakitan atau kecederaan dia itu telah mengalami tahap hilang upaya kekal ataupun belum. Tipu-tipu punya tak main? Tipu-tipu tak boleh. Tak boleh. Tipu-tipu punya doktor kita akan tahu, Cik Mus. Ya, betul. Kita ada panel doktor yang berkepakaran. Ya. Mereka lah yang nanti menilai secara profesional bahawa orang terbencana itu ataupun pesakit itu sebenarnya dah capai tahap pulih ataupun masih lagi memerlukan rawatan bagi tempoh-tempoh yang berikut. Dan kita ada rehab juga, Cik Mus. Betul. Rehab juga tu. Ya, kita sekarang ni telah pun mengoperasikan 2 pusat rehab. Satu yang pioniernya, yang pertamanya di Melaka. Daripada 2014 sampai sekarang, dengan beratus-ratus dan ribu-ribu pesakit kita hantar ke sana yang pulih semula, yang mana mereka ini sangat gembira kerana dapat menjalani rawatan pemulihan yang cukup sempurna, yang akhirnya mereka boleh kembali semula menjalani kehidupan secara normal. Kita jemputlah kan kalau boleh, yang ada di Melaka ke, kalau nak pergi tengok pusat rehab Perkeso kan, semoga kita mendapat sedikit keinsafan. Mereka yang suka bertanya sangat ni, mana duit pergi, caruman aku ke mana, satu sen pun aku tak dapat balik. Jemput, lihatlah apa yang ada di pusat rehab Perkeso, di Melaka, di Ipoh. Jadi kita akan tahu di situlah duit anda disalurkan. Di situlah
duit anda yang anda carumkan setiap bulan RM20, RM30 itu berada untuk membantu orang yang memerlukan. Ya, ingin saya menyambung kalau sedikit berkenaan pusat rehat ini, bukan Pekeso nak berbangga dengan pusat rehat itu. Tetapi Pekeso berbangga dengan apa yang kita boleh berikan kepada kita sedia servis yang kita bagi kepada pesakit-sakit supaya mereka ini kembali pulih dan akhirnya dapat menjalani kehidupan seperti manusia normal dan kembali boleh menjadi produktif dan akhirnya menjana ekonomi negara. Ya. Bukan kita membuat pusat rehab itu untuk Pekeso mempunyai pusat rehab, banggalah pusat. No. Kita adalah nak bangga kerana kita dapat memulihkan semula mereka-mereka yang menjalani rawatan dan pemulihan. Itu kebanggaan yang sebenar-benarnya. Apabila seseorang ditimpa musibah atau sakit, kita insya-Allah berjaya memulihkan dan mengembalikan semangat mereka, keupayaan mereka untuk kembali bekerja. Di situlah falsafah utama pembinaan pusat rehab Pekeso. Antara topik yang paling banyak dapat perhatian apabila cakap pasal Pekeso. Bila sakit, bila tak mampu bekerja, ramai yang rasa mereka macam ditinggalkan. Pekeso kenapa? Tak dapat. Pencen ilat mohon tak dapat. Itu tak dapat. Itu kata-kata diorang tajam menikam sekali, Cik Mus. Jadi saya nak tanya, kenapa bila nak claim, baru rasa macam proses Pekeso ni susah sangat, Cik Mus? Netizen tanya tahu. Betul, saya mewakili netizen. Tapi kalau Kak Long rasa susah ke? Tak pernah claim. Tak pernah claim. Alhamdulillah, syukur kerana kita dikurniakan kesihatan yang baik. Tapi, Pak Cik saya pernah claim, mak saudara saya pernah claim. Tak sampai sebulan dia kata. Alhamdulillah. Kawan-kawan saya, ramai wartawan-wartawan di Malaysia ini yang ditanggung di bawah pencen ilat, hanya dalam masa seminggu, 2 minggu sudah dapat jawapan. Alhamdulillah. Okey. Jadi terangkan, Cik Mus. Okey. Dalam hal berkenaan dengan rujukan akibat daripada keuzuran yang serius. Saya kata sini keuzuran yang akan menjurus kepada penyakit yang menjurus kepada keilatan. Keuzuran keilatan ini bermakna ianya tidak mampu untuk bertindak sebagai orang normal akibat daripada keuzuran itu. Ya. Contohnya di sini saya boleh nyatakan mungkin 65% daripada kondisi fizikal dia tidak mampu untuk berada dalam situasi orang normal. Kalau dalam konteks saya kata dalam konteks penyakit hikmat, ianya menyebabkan keuzuran yang ketara pada konsisi badan dia, mental dan juga fizikalnya, yang menyebabkan ia tak boleh untuk melaksanakan tugas-tugas akibat daripada penyakit itu. Ya. Dalam hal ini sebenarnya Pekeso kita mempunyai peringkat-peringkat tertentu untuk menilai hilang upaya itu. Ya. Of course dalam konteks ada peringkatnya. Jadi Pekeso apabila kita menerima permohonan itu, kita akan meneliti kesahihan maklumat yang ada. Siasat dulu. Kesahihan berkenaan itu terutamanya dari sudut maklumat perubatan. Laporan perubatan yang Pekeso terima dan juga lain-lain dokumen yang telah pun kita senaraikan. Jadi kita akan lihat dari sudut itu asasnya. Kemudian kita akan bawa ataupun rujuk kes itu, orang perbincangan itu kepada satu sidang jemaah doktor. Mereka ini yang berkepakaran. Mereka ini yang profesional, yang dilatih luar daripada Pekeso. Ya, mereka ini daripada Kementerian Kesihatan dilantik untuk menilai dan juga memeriksa segala maklumat yang ada dan juga merujuk kepada fizikal pemohon-pemohon faedah ataupun skim-skim faedah yang berkenaan. Apabila mereka ini dirujuk, tahap kesihatan pada ketika itu hendaklah berada dalam keadaan yang betul-betul keuzuran. Yang betul-betul memenuhi kapasiti keuzuran seperti mana yang telah pun digariskan di dalam peraturan yang digunakan pakai oleh Pekeso dan juga dipersetujui oleh jemaah doktor yang mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dalam konteks ini sebenarnya Pekeso bukan suka-suka untuk orang kata menyukarkan proses itu. Tidak. Tapi itu merupakan aturan-aturan yang perlu dilalui. Bagaimana ianya mungkin memakan masa, ada setengahnya mungkin memakan masa yang lebih daripada kebiasaan itu kerana rujukan ataupun sidang jemaah doktor ini
dia tertakluk kepada lokasi. Ya, ada tempat-tempat contoh di Kuala Lumpur ini. Kita ada sidang jemaah doktor setiap minggu yang mana ianya merangkumi 4 hari seminggu. Tetapi merujuk kepada bidang-bidang yang berbeza. Contohnya keilatan, dia akan ada sidangnya sekali seminggu. Ya. Kemudian untuk hilang upaya fizikal berkenaan dengan hal medikal dan juga ENT apa semua itu setiap seminggu sekali. Jadi dalam hal inilah menyebabkan bilangan yang banyak yang pekiso terima. Sekali kita rujuk pada sidang itu antara 50 ke 60 orang. Ya. Jadi untuk itulah orang kata dengan queue yang begitu banyak, jadi terpaksa orang kata tempoh yang agak lama untuk menunggu. Tetapi ingatlah, bukan pekiso mengabaikan. Tak abai sama tidak sekali. Abaikan. Cik Mus, kalau duit kita nak bagi dekat semua orang. Tapi sebab Cik Mus cakap tadi duit pooling tu. Ya, betul. Kan? Jadi kita menjaga amanah. Betul. Dan kita pastikan yang betul-betul selayaknya yang menerima. Sebab itulah kita perlu melalui proses-proses ini. Proses-proses saringan ini perlu. Kerana kita tak mahu duit itu seolah-olah diberikan begitu saja. Minta bagi. So bagaimana pekiso nak dikatakan sebagai satu badan yang menjaga amanah daripada duit yang dikongsikan ataupun dicarum oleh pecarum-pecarum ini, yang mana tadi netizen menyatakan bahawa mereka seolah-olah dipaksa, mereka seolah-olah terpaksa. Jadi oleh kerana dalam konsep itulah pekiso perlu betul-betul teliti, perlu betul-betul menjaga dan perlu memberi kepada mereka yang benar-benar berkelayakan. Jadi bukan kita nak nafikan pula kelayakan itu, tidak. Tetapi untuk menilai kelayakan itu, of course akan ada peringkat-peringkat dan pihak-pihak jawatankuasa yang telah pun diberi bidang kuasa dan amanah yang bertanggungjawabkan untuk memastikan bahawa mereka ini benar-benar berkelayakan. Kalaulah orang kata pekiso hanya orang kata okey mohon bagi, so bagaimana kita boleh meyakini bahawa pemohon itu sebenarnya berkelayakan? Tidak. That's why tapisan-tapisan ini perlu dilaksanakan oleh mereka-mereka yang berkepakaran. Dan akhirnya duit ataupun wang caruman itu terpelihara dan disalurkan kepada yang benar-benar saja yang berkelayakan mendapat. Saya faham ramai daripada pihak-pihak di luar sana cuba mengada-adakan. Ya, okey dia tak sihat, dia tak sihat, dia sakit dan pergilah dapat rawatan daripada pihak-pihak yang tertentu dan apabila datang sini melaporkan kepada pekiso, once apabila pekiso menilai didapati ada perkara-perkara yang meragukan. Jadi apabila meragukan, pekiso akan melalui proses-proses saringan yang ketat. Ya. Saringan yang ketat itulah yang akan menyebabkan proses itu pergi mengambil masa yang lebih lama. Dan keadaan inilah yang netizen kata kenapa lambat. Tapi yang mereka marah ni. Mereka kena faham bahawa apabila ada keraguan, apabila ada kemuskilan di pihak kita kena siasat betul-betul. Kita perlu siasat, kita perlu teliti dan kita perlu rujuk kepada mereka yang berkepakaran. Ya, memang sebenarnya nak bayar caruman tu memang tak mudahlah Cik Musia sebab kita menjaga amanah. Betul. Kita menjaga duit pencarum kita dengan baik dan berintegriti. Betul. Ramai kata nak bayar caruman senang je ambil duit orang. Kan? Tapi time nak bayar faedah tu terlalu banyak syarat-syarat dia. Cik Mus dah jelaskan tadi. Tapi mungkin lebih detailkan sedikit. Okey. Syarat-syarat sebagaimana yang kita nyatakan tadi merupakan syarat-syarat asas saja untuk dipenuhi. Sekiranya kita jujur, kita sebenarnya memang berada dalam kondisi tak sihat, keuzuran yang memudaratkan, mengalami bencana dalam konteks pekerjaan ataupun bukan pekerjaan, dan kita jujur dalam memberikan segala butiran maklumat-maklumat itu, sudah tentu pekiso tidak orang kata meminta yang lebih-lebih. Maksud meminta supaya berikan itu, berikan ini, tidak. Kita merujuk kepada senarai semak yang kita nyatakan, sekiranya memenuhi segala butiran itu, maklumat yang ada dan pekiso berkeyakinan dengan apa yang telah diberikan itu, pekiso akan terus membuat orang kata keputusan layak ataupun tidak layak. Ya, sekiranya memerlukan keputusan daripada pihak ketiga iaitu jemaah doktor, jadi kita akan rujuk kepada jemaah doktor. Jemaah doktor itulah nanti yang akan buat keputusan penyakit itu betul-betul di bawah peruntukan ataupun tidak. Ingin saya jelaskan di sini kalau saya merujuk kepada statistik lah, pada tahun 2026 ni saja sehingga Mei yang lepas,
Mei 2026 Mei 2026. Ya, dalam tempoh 5 bulan saja kita telah pun meluluskan. Saya nak cakap meluluskan sebanyak 43,051 kes. Bermakna 43,051 penuntut kes baru telah pun berjaya. Kes baru yang baru 43,000 kes ni sehingga Mei 2026 adalah kes baru. Ya. Yang kita terima. Kita lulus. Kita luluskan. Yes. Ya. Maksudnya mereka-mereka yang berkelayakan untuk mendapat manfaat itu. Kalau nak ikut dari segi penerima sebenarnya pula, itu saya cakap itu kes baru. Tapi kalau dari segi penerimanya, Perkeso sehingga ke bulan Mei 2026 ini telah pun memberi manfaat kepada lebih daripada 636,000 orang. 636,000 orang lebih. Kalau secara figure yang betulnya saya nak kata sini 636,309 penerima daripada hasil ataupun wang caruman yang diberikan oleh pekerja-pekerja dan juga majikan share yang ada di luar sana. Dengan amount yang kita bayar setiap bulan, saya katakan, yang kita dah bayar setiap bulan itu dengan total sekarang lebih daripada 270 juta. 270.8 juta. Ini dalam tempoh? Ini dalam tempoh 5 bulan. 5 bulan? Ya. Yes. Bukan amount yang kecil. Ya, 270.839 itu bukan amount yang kecil kalau. Betul. Kalau Sangat anda besar. kata based on the RM29.75 tadi, itu yang dikeluarkan oleh Perkeso, cuba kita bayangkan. Ini pun kita nak bersungguh. Ya. Saya harap pihak-pihak yang berada di luar sana cuba dalami, cuba fahami bahawa niat baik caruman itu pergi kepada mereka-mereka yang betul-betul memerlukan, yang akhirnya dapat mensejahterakan balik kehidupan yang mereka yang mengalami musibah. Saya ambil poin tu Cik Mus. Tapi sebenarnya kan, berapa lama yang Perkeso perlukan masa untuk proses kelulusan pencen ilat? Sebab kat luar sana orang kata berbulan-bulan nak kena tunggu. Sebenarnya berapa lama Cik Mus? Okey. Dalam hal kita menilai dan juga membuat keputusan berkenaan dengan tutupan keilatan ini, macam saya nyatakan tadilah, ianya juga bergantung kepada lokasi itu. Ya, tapi saya yakin bukan Perkeso melengah-lengahkannya. Saya nak kod kat sini, bukan Perkeso melengah-lengahnya. Di center-center yang besar macam saya kata Kuala Lumpur, Johor, Penang, di Selangor ini, setiap minggu rujukan kepada jemaah doktor, sekiranya maklumat diberikan tepat, tidak ada unsur-unsur yang meragukan, kita terus rujuk kepada jemaah doktor, saya yakin tidak lebih dari ataupun tak melebihi tempoh 45 hari ataupun 2 bulan dia akan dapat keputusan itu. Ya. Sebab ada setiap minggu kita akan rujuk kepada jemaah-jemaah doktor. Itu perlu kepada ketepatan maklumat yang ada. Ya. Perlu ketepatan maklumat. Ya. Kalau anda hantar dokumen, hantar borang kita tanpa dokumen yang lengkap, anda akan banyak kali kena datang balik. Betul. Dan datang lagi. Ada kes ni, Cik Mus. Doktor hospital dah kata saya ni tak boleh bekerja. Tapi Perkeso pula kata saya ni tak ilat. Kenapa keputusan tu berbeza-beza pula Cik Mus? Perkeso sebenarnya tidak menafikan pandangan dan juga pendapat daripada doktor yang merawat. Kita faham itu rawatan diberikan secara peribadi dan profesional doktor yang berkenaan. Walau bagaimanapun, Perkeso perlu merujuk itu kepada satu jemaah doktor yang mana ianya kita seragamkan. Seragamkan pandangan, seragamkan pendapat, seragamkan keputusan yang mana ianya boleh diterima secara keseluruhan. Tidak merujuk kepada kes-kes tertentu. Ya. Of course dalam hal ini sudah tentu apabila kita lihat kepada keseragaman itu, ada kes-kes yang tidak pada tahap kesihatan keuzuran itu tidak mencapai tahapnya, dia tidak akan mendapatlah. Walaupun doktor yang merawatkannya kata dia dah uzur. Ya, saya tak nak nyatakan sini doktor itu mungkin ada unsur-unsur peribadi menyatakan dia kesihan. Tapi dalam hal pentadbiran keseragaman ini, Perkeso perlu ketepikan soal
kesihan. Kita perlu profesional, kita perlu jujur untuk memastikan bahawa mereka yang betul-betul berkelayakan itu tadi, ya, andai kata mereka ni tidak bersetuju juga dengan keputusan yang diberikan itu, mereka boleh membuat rayuan, ya, kerana Perkeso juga menyediakan saluran-saluran untuk pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan keputusan yang pertama itu. Yang saya kata yang pertama itu rujuk kepada jemaah doktor buat keputusan mungkin hilang upayanya pada tahap-tahap tertentu, ataupun keuzuran serius ataupun keuzuran ketaranya belum mencapai tahap keilatan. Jadi apabila tak berpuas hati, mereka boleh membuat rayuan untuk dirujuk kepada jemaah doktor rayuan. Maknanya peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ini juga merupakan panel yang profesional. Ya, yang juga berautoriti untuk melihat dengan skop keuzuran itu dalam konteks yang lebih luas. Ya. Jadi apabila pergi kepada jemaah doktor rayuan, mereka akan menilai secara keseluruhan semula dan meneliti segala keuzuran ataupun keadaan kesihatan pemohon itu dan membuat keputusan sebagaimana dalam justifikasi profesional jemaah doktor. So maknanya jika gagal kali pertama, tidaklah semestinya gagal kali kedua, masih boleh membuat rayuan. Baiklah, kita teruskan dengan masih lagi tentang keilatan, ya. Penyakit apa sebenarnya yang layak mendapat pencen ilat? Ada tak pengkhususan jenis-jenis penyakit? Sebenarnya Perkeso tidak menetapkan ataupun dalam konteks akta faktoran yang ditetapkan oleh Perkeso, kita tidak menetapkan apa-apa jenis penyakit. Ya. Asalkan ianya mengalami keuzuran yang memudaratkan, yang akhirnya dianya tidak dapat menguruskan diri secara fizikal, ya, maka ia berkelayakan untuk membuat permohonan. Ya. Saya nak bagi contoh, andai kata sakit jantung, andai kata kidney failure, sakit buah pinggang, andai kata sakit bakteria, kecing manis atau apa-apa semua. Itu pun maksudnya mereka boleh membuat permohonan berdasarkan maklumat-maklumat perubatan yang diperlu dikemukakan, dan kita akan rujuk kepada jemaah doktor. Dan sekiranya tahap ataupun status penyakit itu mencapai minimum yang dianggap sebagai keilatan, mereka itu akan diperakui sebagai ilat dan mereka akan berkelayakanlah mendapat faedah-faedah yang diperuntukkan di bawah skim keilatan. Jadi dalam hal ini saya nak nyatakan, sekiranya orang-orang berinsurans di luar sana merasakan mereka uzur, so teruslah datang kepada Perkeso, ya, mengemukakan permohonan yang disertakan juga dengan maklumat sokongan yang paling mandatorinya adalah laporan perubatan apabila penyakit itu dihidapi. Dan ingin saya tekankan di sini, permohonan itu ataupun rawatan perubatan itu hendaklah dibuat sebelum capai umur 60 tahun pada ketika ini. Ya, sebelum capai umur 60 tahun. Janganlah selepas 60 tahun baru datang ke Perkeso. Itu akan menyukarkan. Sebab apa? Perkeso akan menilai pula ataupun meminta justifikasi adakah penyakit itu dihidapi sebelum 60 tahun. Kerana hak maksimum umur yang boleh dibenarkan oleh akta pada ketika ini adalah 60 tahun. 60 tahun. Ya. Jadi kalau orang-orang berinsurans yang berada di luar sana ingin memohon di bawah skim keilatan, pastikan permohonan diserahkan kepada Perkeso sebelum capai usia 60 tahun. Dengar tu. Sebelum usia 60 tahun. Kenapa sebelum usia 60 tahun? Kerana itu adalah tempoh persaraan pekerja-pekerja di Malaysia pada ketika ini. Jadi kita mengikut ketetapan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia, usia persaraan 60 tahun, jadi Perkeso menetapkan 60 tahun. Kerana apa? Selepas daripada 60 tahun itu bukan lagi sebagai pekerja secara hakikinya. Mana-mana yang nak bekerja selepas 60 tahun, Perkeso akan stay lindungi dia di bawah skim bencana pekerjaan. So sekiranya berhadapan atau mengalami kemudaratan ataupun bencana berkaitan dengan pekerjaan dia akan boleh memohon faedah-faedah yang diperuntukkan. Cik Mus, maknanya kan, kalaulah permohonan kita tu ditolak,
adakah bermaksud penyakit kita sebenarnya tak serius? Itu ke justifikasinya? Okey. Dalam hal ini, jemaah doktor tidak pernah menyatakan penyakit itu tak serius. Cuma macam saya nyatakan tadi, dia ada had ataupun limitasi bagaimana had penyakit itu dikategorikan sebagai keilatan ataupun tidak mencapai soal keilatan. Ya. Jadi macam saya kata awal tadilah, sekurang-kurangnya situasi kesihatan dia itu mencapai kadar kemudaratan secara biasanya kita sebut 65%, tak berkemampuan bertindak sebagai orang normal. Tapi itu bukan pengukuran hakiki, ya. Tapi itu sebagai kita bercakap dalam keadaan layman. Walau bagaimanapun penentuan itu dibuat oleh penentuan itu soal penyakit itu akan diputuskan oleh jemaah doktor. Ya, jemaah doktor yang akan katakan, akan tetapkan bahawa okey, you seseorang orang bersyuran yang telah pun dirujuk itu berada dalam keadaan ilat ataupun belum capai keilatan. Ya. Dan kalau tak salah saya lah, penilaian tu dibuat berdasarkan tahap ketidakupayaan bekerja yang berpanjangan. Ya, berkekalan. Serta faktor-faktor lain yang telah ditetapkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Okay. Ya, saya nak ambil contoh di sini kalau. Andai kata yang memohon itu adalah seorang pemandu lori. Ya. Keuzuran dia akibat daripada mungkin kaki dia tak berfungsi. Okay. Ya. Walaupun kakinya ni mungkin 30% saja keuzurannya. Keuzuran dari segi bentuk fizikal seluruh badan dia mungkin 30%. Tetapi bertugas dia adalah sebagai seorang pemandu lori. Once apabila keuzuran kritikal dia kaki menyebabkan dia tak boleh lagi nak gunakan untuk menekan minyak, menekan brek ataupun memandu lori itu, jadi berkemungkinan dia akan mendapat keilatan. Tapi kalau berbeza pula dengan orang yang mungkin kerja ni pejabat, yang mana kalau tidak ada anggota-anggota tertentu dia boleh lagi menggunakan kursi roda, yang mana kerjanya mungkin banyak menggunakan tangan. Banyak menggunakan pemikiran. Jadi dia masih lagi boleh menggunakan sebahagian besar daripada keupayaan dia untuk diterjemahkan kepada produktiviti pekerjaan. Yes. Walaupun ada perbandingan kenapa si A tu tak ada kaki, dia dapat ilat. Saya juga tak ada kaki, menggunakan kursi roda, dapat ilat. Tapi kita, jemaah doktor ni dia melihat dari segi keseluruhan. Bukan semata-mata kehilangan fizikal. Yes. Apabila dia melihat benar-benar kita sudut pekerjaan orang itu. Macam saya perbandingkan tadilah, pemandu lori dengan orang yang bekerja di pejabat, yang mana di pejabat itu mungkin menyediakan kemudahan untuk dia. Sebab mesej utama kita tadi, Cik Mus, kan, kita nak bantu dia untuk pulih. Kan? Kita bantu dia untuk pulih semula. Mungkin yang Cik Mus cakap tadi tu yang berkerusi roda tapi masih boleh menggunakan keupayaan fizikal dari segi pemikiran untuk bekerja apa semua, kita akan bantu untuk pulih. Betul. That's why yang B tadi tu tidak layak mendapat pencen ilat. Dia sebenarnya mungkin tidak layak mendapat dalam bentuk keuangan. Tak dapat pencen itu setiap bulan. Dan dia mampu sendiri bekerja, tapi Perkeso akan memberi bantuan dalam bentuk tadi kursi roda. Lepas tu alat-alat mana untuk membuatkan dia boleh semula menjalani pekerjaan, untuk membantu dia bergerak secara aktif dalam bidang pekerjaan. Cuma dia mungkin tak layak dapat dari segi pencen keuangan sebab dia mampu lagi untuk berada dalam situasi produktiviti pekerjaan. Ada yang mendapat bantuan dari segi dialisis. Dia mohon pencen ilat tapi tak dapat, tapi dia mendapat kemudahan dialisis. Setiap minggu, 3 kali seminggu, 12 kali sebulan. Itu pun dibiayai oleh Perkeso, Cik Mus. Ya. Betul? Ya. Perkeso juga membiayai untuk belanjaan dialisis. Kita memberi orang kata dalam bentuk bantuan sagu hati untuk membiayai sebahagian daripada kos dialisis yang dia jalani itulah. Yang mana ikut bilangan, ada yang membuatnya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. So Perkeso akan bayar. Perkeso akan bayar. Begitu juga dengan suntikan untuk kembalikan semula saluran darah yang ada untuk rawatan dialisis itu. So Perkeso bantu. Bukan itu saja. Sebenarnya Perkeso juga memberi grant kepada pusat-pusat dialisis untuk menyediakan alat rawatan dialisis itu.
di situlah duit pencarum. Itu duit pencarum, semuanya duit pencarum. Dan dia nak kita, sebab kita nak mengembalikan semula manfaatnya kepada mereka-mereka yang sebenarnya memerlukan bantuan, memerlukan pemulihan, memerlukan rawatan. Jadi penting Cik Mus, untuk pencarum-pencarum kita, orang berinsurans kita sentiasa merasakan sekiranya mereka melihat pusat-pusat dialisis yang bekerjasama dengan Perkeso, mereka perlu merasakan di situ ada duit aku. Betul. Di mana-mana sahaja tempat yang ada related dengan Perkeso yang memberi perkhidmatan, di situlah duit tuan-tuan dan puan-puan kami salurkan. Betul, tepat sekali itu Kalung. Sebab apa? Apabila kita hadir, kita melihat kepada Perkeso, fahamilah milik kita bersama. Jangan menganggap bahawa itu hanya untuk orang Perkeso saja. No. Fahamilah bahawa once apabila kita melihat saja logo Perkeso, melihat saja bangunan Perkeso, melihat saja kernet-kernet panel, itulah tempat kita membantu. Walaupun kita tak berada di situ, fahamilah bahawa sebahagian daripada apa yang kita sumbangkan dalam bentuk caruman, itulah hasilnya. Dan apabila ada pesakit yang keluar dengan senyuman, itulah senyuman kita. Moga-moga menjadi amal jariah kita juga bersama-sama, ya Cik Mus. Baiklah, ramai yang kecewa bila tak cukup syarat caruman. Ya. Adakah semua harapan mereka terhenti di situ saja, Cik Mus? Okey, bercakap soal caruman ini, saya memahami mungkin tadi Kak Long menjurus kepada di bawah skim keelatan. Kalau di bawah skim bencana pekerjaan, kita tidak menilai dalam konteks kecukupan caruman ataupun tidak. Ya. Kalau soal bencana pekerjaan ini, dia belum ada sebaran caruman pun. Belum orang kata duit caruman itu tak, Perkeso pun tak tahu pun akan masuk ke tidak pun. Tetapi apabila mereka ini mengalami bencana yang boleh dikaitkan dengan pekerjaan dia, yang dipanggil bencana pekerjaan, so Perkeso akan memberi faedah-faedah yang dia berkelayakan. Kalau dia tak terima sebarang gaji pun, katakanlah hari pertama dia hadir ke tempat kerja, ini saya bercakap dalam konteks skim bencana pekerjaan, ya. Hari pertama tiba-tiba dia tergelincir di tangga, menyebabkan kecederaan pada lututnya, ya. Dan dia pun dapat rawatan. Akhirnya dikatakan lututnya mengalami ACL. Okey. Jadi terpaksa menjalani pembedahan, menyebabkan perbelanjaan mungkin berpuluh-puluh ribu. Ya. Walaupun dia tak mencarum satu sen pun lagi kepada Perkeso, dan Perkeso pun mungkin tak mengenali pun lagi pesakit itu sebelum dia membuat permohonan. Jadi Perkeso dengan ramah mesranya kita akan melayani dia sebagai seolah-olah mereka itu merupakan orang berinsurans dan pencarum Perkeso sebagaimana yang lain juga. Dan ada kelayakan, so Perkeso akan memberi faedah-faedah, bermula dengan faedah perubatan, pemulihan dan sebagainya, sehinggalah kepada kalau ianya hingga kekal, dia layak mendapat faedah hilang yang kekal. Kalau dia mendapat cuti sakit, dia layak mendapat faedah hilang yang sementara untuk menggantikan hari-hari dia tidak ada bekerja itu. Okey. Saya nak kembali kepada yang Kak Long nyatakan tadi berkenaan dengan kecukupan caruman. Kecukupan caruman. Itu adalah di bawah skim keelatan. Ya, ingin saya jelaskan di sini. Skim keelatan ini adalah kita berdasarkan caruman yang telah dibayar. Di mana faedah-faedah yang disediakan, ya, satunya dia akan pergi kepada pension ilat lah. Kalau cukup kelayakan ataupun kelayakan bilangan caruman itu, apabila telah pun diiktiraf ilat oleh jemaah doktor lah ataupun jemaah doktor rayuan. Kemudian dia pergi kepada bantuan ilat. Kalau melibatkan kematian, dia pergi kepada penakat. Kemudian kalau kata keuzuran itu dia tidak dapat menguruskan dirinya sendiri, dia akan berkelayakan untuk dapat allowance layanan sentiasa. Ya, kemudian kalau kematian, pengusaha mayat dan ada beberapa lagi lah, yang ada 7 jenis faedah yang boleh dinikmati sekiranya berada dalam situasi itu. Okey. Dalam hal berkenaan dengan kecukupan caruman itu tidak tadi, dan saya nyatakan sini, Perkeso akan melihat permohonan dibuat, saya ambil contoh katakanlah hari ini. Hari ini 2 hari bulan Julai 2026. Katakanlah hari ini kita terima notis permohonan di bawah skim keilatan. Jadi
kita akan ambil kira caruman dalam tempoh 40 bulan ke belakang. Okey. Maknanya bermula bulan Jun yang lepas, 40 bulan. Kita akan tengok dalam tempoh 40 bulan tu ada tak sekurang-kurangnya 24 bulan. 24 bulan, okey. 24 bulan dalam tempoh 40 bulan ya. Kalau dia ada sekurang-kurangnya 24 bulan caruman itu, dari sudut carumannya dia dah cukup. Layak ya. Okey. Penyakit satu hal yang lain. Saya nak cakap ini dari segi kecukupan caruman. Kalau katakanlah 20 per 40 itu pun dia tak ada kerana pekerja ni mungkin satu bekerja di sini kemudian tak lama dia bekerja pula tempat lain, bertukar-tukar sana. So cuti dulu 2-3 bulan tak kerja. Betul. So carumannya mungkin tenggelam timbul lah. Jadi kita akan ambil kira kelayakan itu berdasarkan daripada bulan pertama caruman dia mula-mula dahulu sebagai pekerja yang berkelayakan di bawah akta sehinggalah bulan terakhir tadi. Bulan terakhir tadi maknanya Jun lah, Jun 2026. Ada tak sekurang-kurangnya dalam tempoh itu 1/3 ianya mencarum dengan di bawah skim ini, dengan pekeso di bawah skim ini. Kalau cukup, sebab maknanya dia ada kelayakan mengikut tempoh caruman dikurangkan. Yang mana kalau ada diiktiraf mengalami keikhlatan, dia akan layak mendapat 50% daripada gaji yang dia ambil kira. Itu teknikal lah. Itu saya rasa saya tak perlu terangkan sini, dia teknikal. So bermakna di sini ada dua terms yang pekeso akan lihat. Satunya dalam konteks 40 bulan yang terakhir. 40 bulan terakhir ya, bukan 40 bulan pertama kan. 40 bulan terakhir. Kalau gaji dia ketika itu ada 24 bulan, ya cukup. So kita akan layak dapat pencen. Kalau tak, kita pergi kepada 1/3 daripada tempoh sepanjang dia bergelar pekerja di dalam skim ini. Okay. Jadi andai kata kedua-dua itu tidak ada kelayakan. Kedua-duanya ya. Tidak ada kelayakan, pekeso nak memberi juga. Sekiranya orang berinsurans itu diperakui mengalami keikhlatan ataupun mengidap keikhlatan. Nak memberi juga. Bermakna kita akan pulangkan balik. Pulangkan balik duit caruman bahagian ataupun share pekerja itu. Okey. Ya, maknanya kalau katakanlah dia carum selama itu ada RM50, so pekeso akan pulangkan RM50. Kalau ada RM1,000 amountnya daripada tarikh permulaan bulan pertama sehingga terakhir itu kita campur semua ya. Share pekerja itu campur semua, dapatlah RM1,000. So kita pulangkan juga RM1,000 itu kepada pekerja. So pekeso dalam hal ini bukan orang kata nak mengambil duit itu, tetapi yang penting ketika itu seseorang orang berinsurans itu diperakui mengidap keusuran yang mana ianya tidak mampu untuk bertindak sebagai manusia yang normal. Ya, dan diperakui mengalami keikhlatan lah dalam hal terms peruntukan kita mengalami ataupun mengidap keikhlatan. Dalam hal itu barulah dia berkelayakan mendapat manfaat ataupun faedah-faedah yang kita peruntukkan di bawah akta. Ya. Saya agak sakit hati dengan sakit hati saya bila netizen ni selalu duk ngungkit duit caruman diorang tu pergi kepada bayar gaji pekerja-pekerja pekeso. Sebenarnya betul ke gaji pekerja pekeso ni dibayar melalui duit caruman orang berinsurans kita? Jelaskan. Sebenarnya tidak begitu kalau. Ya, duit caruman pekeso ni, caruman daripada pekerja-pekerja ini sepenuhnya kita gunakan untuk membayar balik faedah-faedah kepada orang-orang yang terbencana yang berkelayakan itu. Sudah tentulah duit caruman ini kita laburkan untuk menjadikan ia satu dana yang besar, dana bersama supaya manfaat ataupun faedah tu dibayar dalam amount yang cukup besar dinikmati oleh mereka-mereka yang terbencana ataupun hilang upaya. Ya. Gaji-gaji yang dibayar pada pekeso, perbelanjaan pentabah itu adalah dari suntikan-suntikan dana yang lain. Bukan diambil daripada duit-duit caruman pekerja ini. Ya. Jangan disalah anggap. Ya, pekeso berintegriti untuk menjaga amanah caruman-caruman yang dibuat oleh pekerja dan majikan. Dan kita memang mentadbir duit itu setelus-telusnya dan keutamaan kita adalah memberi semula kepada orang berinsurans melalui faedah-faedah yang mereka terima. Macam yang diberitahu oleh Cik Mus tadi, pengurusan di peringkat
pusat rehab, di peringkat pusat dialisis misalnya, itu adalah di mana caruman anda diterjemahkan. Jadi gaji pekerja-pekerja perkeso adalah melalui pelaburan-pelaburan yang dibuat oleh perkeso sendiri. Ya. Cik Mus, ni bukan saya yang cakap tau. Tapi ini komen sebenar netizen di laman sosial. Saya memang baca banyak komen dekat laman sosial ni, Cik Mus. Ada yang kata, perkeso ni sangat bagus. Dia akui, perkeso ni memang sangat bagus. Tapi birokrasi menyusahkan. Yang kata tu sebahagian je lah. Mewakili orang ramai pada hari ni, saya nak tanya Cik Mus lah ni soalan-soalan yang macam ala-ala netizen ni. Boleh bersedia ya? Betul ke Cik Mus, kalau sesuatu tu dah viral, baru perkeso nak bertindak? Suka hati je dia orang tanya macam tu kan Cik Mus? Okey, terima kasih Kak Long. Saya faham itu adalah sentimen yang dimainkan oleh netizen-netizen ataupun sebahagian daripada pihak-pihak yang mengikuti media sosial secara umumnya di luar sana lah. Apa yang saya boleh nyatakan kat sini, perkeso bukan bertindak berdasarkan viral ataupun tidak. Viral ataupun memilih kes-kes tertentu. Walau bagaimanapun sudah tentu ada di antara kes-kes bencana pekerjaan ataupun keuzuran yang diberi perhatian. Jadi oleh kerana diberi perhatian, perkeso perlu bertindak proaktif untuk memastikan keadaan ini tidak menjejaskan perkeso dan juga kerajaan itu secara keseluruhannya. Jadi kita perlu memberi perhatian dalam konteks-konteks tertentu. Bukan memilih. Saya nak tekan kat sini, perkeso tidak memilih. Cuma dalam hal tertentu kita perlu beri keutamaan berdasarkan status kes berkenaan. Kerana andai kata yang mengalaminya mungkin terlalu keuzuran, terlalu memerlukan bantuan pada ketika itu. Jadi perkeso perlu mendahuluinya. Yelah, kes yang tular memanglah sering mendapat perhatian tambahan sebab tekanan. Dan juga kes-kes yang tular ni kadang-kadang dia dapat liputan media, Cik Mus. Jadi secara idealnya kecekapan perkhidmatan tidak seharusnya bergantung kepada viral ataupun tidak sesuatu kes kan. Saya pegang cakap Cik Mus tu. Okay. Apa sebenarnya Cik Mus Lindung 24 jam ni? Apa faedah-faedah yang perkeso sediakan melalui skim ni? Terima kasih Kak Long. Ingin saya jelaskan di sini, penjenamaan Lindung ataupun skim Lindung 24 jam itu adalah daripada asalnya adalah merupakan skim kemalangan bukan bencana pekerjaan. Okey. Dan kita jenamakan sebagai skim Lindung 24 jam untuk hebahan untuk dikenali oleh seluruh masyarakat, untuk memudahkan perkeso lah. Memudahkan kata meremajakan skim yang kita tabik itu sesuai dengan ia pun memang remaja. Baru saja dikuatkuasakan mulai 1 Jun 2026 Okey. Skim ini sebenarnya ia merangkumi satu perlindungan secara komprehensif menyeluruh yang mana kemalangan-kemalangan yang bukan berpunca ataupun terbit daripada pekerjaan seseorang itu secara formal. Apabila tidak terlibat, orang kata kemalangan yang tidak berpunca ataupun dikaitkan dengan pekerjaan, contohnya berada di rumah, malam mimpi, mimpi ngeri mungkin, dikejar hantu, dikejar apa ke, tiba-tiba melompat daripada katil, melompat daripada tempat tidur. Betul-betul dia lompat. Contoh dia lompat, betul-betul lompat, kemudian landing patah kaki. Dan dapat rawatan. Dan diberi cuti sakit. Dalam tempoh yang tertentu. So dia layak mendapat faedah itu. Andai kata selepas ini hari raya Aidiladha menyertai ibadat korban. Disondor lembu, disondor kerbau, disondor kambing ataupun mengejar. Jadi apabila mengalami kecederaan, mengalami bencana pun mendapat faedah. Sebelum ni tak boleh kan? Sebelum ni hanya pergi dan balik kerja. Sebelum ni mesti berkaitan dengan pekerjaan.
apa-apa mesti disahkan oleh majikan. Kemalangan itu, bencana itu terbit daripada pekerjaannya. Sama ada di dalam premis ataupun di luar premis. Okey. Ya, di dalam laluan ataupun di luar laluan mesti berkaitan dengan pekerjaan. Tapi sekarang lindung 24 jam ini apa-apa sahaja kemalangan. Saya nak termkan ke sini kemalangan yang dialami oleh pekerja yang diliputi di bawah Akta 4, Akta Induk. Ya. Jadi mereka akan berkelayakan mendapat faedah-faedah di bawah skim bencana bukan pekerjaan. Skim itu faedah-faedah itu sama. Faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara itu kita bayar cuti sakit, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, allowance layanan selesa, kalau melibatkan kematian FPM, so dapat 8 jenis faedah itu. Ya? Yang berbeza dia cuma 24 jam tu. Ya, liputan itu 24 jam. Kita dalam hal ini Perkeso berusaha untuk menyegerakan penyelesaiannya. Ya, bukan bermakna sekian 24 jam itu semuanya Perkeso selesaikan dalam tempoh 24 jam. Tidak begitu. Kita akan cuba menyegerakannya. Ya, saya ingin bagi tahu setakat ini ya, sehingga semalam pukul 5 petang. Semalam berapa bulan tu, Cik Mus? Semalam 1 hari bulan. 1 hari bulan Julai. Maknanya cukup haul 1 bulan. 1 bulan. Ya. Lindung 24 dilancarkan. Ya. Sebanyak 496 kes kita telah luluskan. Dari 1 Jun sehingga 30 Jun sebanyak berapa tadi, Cik Mus? 496 kes telah pun kita luluskan di bawah skim Lindung 24 jam ini. Yang mana melibatkan amount. Nak dengar ya? Melibatkan amount ya? Kalau tunai sebanyak RM80,000. Kalau secara betulnya RM80,000 RM5.20. Itu tunai. Dan mereka ini juga sebenarnya berkelayakan untuk mendapat faedah implan. Sekiranya patah tangan, perlu masukkan plate. Accident tu. Tercabut lutut ni, perlu ganti dengan tempurung lutut palsu ataupun artificial apa semua. Itu implan. Implan. Saya rasa masyarakat kita di luar sana faham apa itu implan. So, faedah implan saja kita dah bayar lebih daripada 1 juta. Tadi RM80,000. Ini RM1 lebih. Jadi keseluruhan perbelanjaan yang Perkeso telah keluarkan selama tempoh sebulan ini sebanyak 1.116 juta. Itulah duit anda. Duit yang anda semua carumkan sebagai orang berinsurans Perkeso digunakan. 1.116 juta bukan amount yang kecil. Ya, bukan amount yang kecil. Bukan amount yang kecil. Jadi duit ataupun wang caruman daripada pekerja-pekerja inilah yang kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali untuk menampung pembayaran faedah-faedah kepada mereka-mereka yang terbencana. Kalau andai kata tidak ada bantuan daripada pekerja-pekerja di luar sana, kita tak tahu bagaimana mereka nak mendapat untuk menampung perbelanjaan rawatan, menampung perbelanjaan kehidupan dia akibat daripada kesukaran ini. Mereka mungkin walaupun tak terlibat dengan bencana pekerjaan, mereka tak dapat nak pergi kerja, tak dapat produktiviti, gaji tak dibayar, pendapatan tak ada. Jadi dalam konteks inilah Perkeso sebagai, bukan Perkeso saja, pencarum-pencarum inilah penyelamatnya kepada masyarakat-masyarakat atau golongan yang berhadapan dengan musibah. Jadi maknanya betul lah orang kata sekarang ni bila dah lindung 24 jam ni dilancarkan, kalau jatuh motor, kalau balik bercuti, sesuatu berlaku pun dah boleh tuntut dengan Perkeso. Kalau contoh yang mudah, kita mungkin seronok, wow hari ni kita nak pergi cuti, nak pergi ke Pulau Pangkor, nak pergi ke Langkawi, nak pergi ke Pulau Tioman, nak pergi ke Pulau Redang lah tempat kita Kak Long. Ataupun nak pergi air terjun dekat dengan Sekayu. Ataupun di Ulu Dungun. Makan nasi dagang tato. Tiba-tiba makan nasi dagang tu terlekat. Tulaikan. Itu pun dianggap sebagai satu kemalangan. Enjoy nak makan ni bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan kawan-kawan gembira-gembira, terlekat. Kita anggap sebagai satu kemalangan. Dapat rawatan.
mungkin dapat cuti seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ataupun terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat faedah-faedah yang diperuntukkan. Itulah kegunaannya caruman-caruman ini. Jangan anggap ia sebagai satu caruman yang hangus, caruman yang membazir, memberi kepada apa-apa yang tak perlu. Tak. Yang penting, the key sini, the kuncinya, duit itu adalah sebagai satu sumber, sebagai satu punca untuk dibayar manfaat kepada mereka-mereka yang alami memerlukan musibah. Ya. Itulah kemanisannya, manisnya manfaat dan faedah yang dibawa oleh skim perlindungan sosial yang kita namakan Lindung 24 Jam ini. Cik Mus, Cik Mus. Musim orang kita pergi bercuti ke luar negara. Tak? Pergi umrah. Itu bukan bercuti, itu beribadah. Alhamdulillah. Bercuti ke Bangkok lah, ke mana sajalah. Kalau ditakdirkan kemalangan ketika bercuti di luar negara, masih ke dilindungi? Okey. Dalam hal ini, saya bagi pihak PKSO ingin jelaskan. Ya. Akta yang kita laksanakan ini ataupun kita kuasakan pada ketika ini untuk Lindung 24 Jam ini tak termasuk apa-apa kemalangan yang berlaku di luar daripada Malaysia. Kita hanya menampun ataupun meliputi bagi kemalangan yang berlaku dalam negara Malaysia. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tak boleh? Ya. Okey, sebenarnya PKSO kita di peringkat awalnya memang kita mencadangkan secara keseluruhan diambil kira. Walau bagaimanapun dia ada peringkat-peringkat tapisan, tapisan. Sebagai permulaan ini, kita mengkuasakan di peringkat dalam negara terlebih dahulu. Ya, dalam negara terlebih dahulu. Dan ada keperluan berdasarkan komen-komen daripada masyarakat pekerja-pekerja di luar sana, kita akan melaksanakan kajian dan pengemaskinian kepada akta ini mungkin akan dilaksanakan. Tapi itu akan berlaku secara berperingkat lah. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, sekarang ini keutamaan kepada apa-apa kemalangan yang berlaku dalam negara. So maknanya tiada perlindungan sekiranya kemalangan yang berlaku itu merupakan kemalangan yang tiada kaitan dengan pekerjaan ketika pekerja berada di luar Malaysia. Betul Kak Long. Fahami. Betul-betul. Kemalangan di luar negara hanya diliputi di bawah skim bencana kerja. Contoh macam saya katakan, ada syarikat A, dia ada joint venture di luar negara sana, Indonesia ke, di Dubai ke, di Arab Saudi ke, di mana-mana. Ada pekerja Malaysia yang dihantar bekerja di sana dan berlaku kemalangan berkaitan pekerjaan dia di luar sana. So mereka ini berkelayakan menuntut di bawah skim bencana. Kalau bercuti itu tidaklah. Bercuti tidak. Okey, baiklah. Kita ke soalan seterusnya. Ramai yang kata juga Lindung 24 Jam ni cuma slogan perkeso je. Sebenarnya susah nak lulus. Tak, macam saya nyatakan awal-awal tadi lah. Jangan pegang kata okey, penyelesaian atau keputusan dan tempoh 24 jam. Tidak, perkeso berusaha sesegera mungkin. Macam saya nak bagi tahu. Dalam konteks yang saya kata tadi, dalam 496 tadi, kes yang telah pun kita luluskan, permohonan yang kita telah luluskan, ada yang kita berjaya selesaikan dalam tempoh 15 minit saja. Ini okey, permohonan okey. Saya nak nyatakan sini, ada 2 kaedah ataupun saluran untuk mengemukakan permohonan faedah ke perkeso. Satunya secara manual, hadirkan diri di kaunter-kaunter perkeso sana, mengisi borang secara manual ke apa semua dan serahkan di kaunter perkeso. So perkeso akan menginput segala maklumat itu di dalam sistem perkeso. Right? Sistem tuntutan faedah lah, kita ada sistem dia. Kemudian ada satu lagi, saluran itu boleh dibuat secara terus oleh pemohon di luar sana. Mereka akan mengisi dalam portal Lindung Faedah. Ataupun lebih spesifiknya lindungfaedah.keso.gov.my. So isi di sana, apabila tekan button hantar saja, so permohonan itu akan terus hadir ke perkeso. So perkeso secara terus boleh memprosesnya. Tak perlu lagi key in maklumat sebab
pemohon yang isi segala maklumat yang ada. So dia disertakan juga dengan dokumen-dokumen sokongan. So apabila pekeso menerima permohonan tersebut secara online, secara dalam talian, kita akan matchkan pula dengan dokumen-dokumen sokongan yang telah pun kita tetapkan untuk disertakan, ya. Kemudian kita melihat pada kes itu, okey, sebenarnya genuine, tak ada isu-isu yang meragukan, dan kita terus boleh membuat keputusan meluluskannya. Sebab itu saya kata tadi, ada yang kita buat dalam tempoh 15 jam, 16 jam, 18 jam sahaja. Ya. Tak sampai pun 24 jam. Tak sampai. Okey, Cik Mus. Ada yang nak tahu sangat ni. Apa beza lindung 24 jam dengan medical card ataupun insurans swasta? Sila jawab. Okey, lindung 24 jam ini bermakna okeylah, kita memberi manfaat, kita tidak mengikat. Maksudnya terbuka kepada apa saja jenis kemalangan tanpa mengambil kiranya berkaitan pekerjaan. Ya, okey. Medical card ini of course dia terhad kepada apa yang telah pun dikandungkan di dalam kategori rawatan-rawatan ataupun jenis-jenis kes yang diperolehi. Ya, insurans juga begitu. Dia membeli insurans, okey, katakanlah insurans dia insurans nyawa ataupun insurans untuk kecederaan kekal. So dia dapat yang itu sajalah. Ya. Ya, saya tak nak komen lebih lah, nanti orang insurans akan kata lain. Cuma saya nak kata, tapi untuk lindung 24 jam ini dianya satu yang menyeluruh. Ya. Tak kira macam saya kata tadi, you kemalangan saja, orang kata akibat termimpi jatuh katil ataupun sedang menjalani ibadah korban disondok oleh lembu ataupun pergi mandi sungai mandi-mandi akibat lemah, dia anggap sebagai bencana saja, dan ianya terbit daripada seorang yang bergelar seorang pekerja yang aktif, so dia akan dapat benefit ataupun faedah-faedah yang kita senaraikan tadi. Ada 8 jenis faedah. Ya, daripada hidup sehinggalah kepada kematian. Ya, daripada penerima itu masih lagi orang kata boleh menikmati alam maya ini sehinggalah kepada orang-orang tanggungan yang memerlukan kepada manfaat ataupun faedah tersebut. Ya. Saya nak nyatakan daripada kajian yang ada, masyarakat Malaysia ni hanya 41% saja yang mempunyai insurans secara peribadi. Kalau tak ada insurans yang diliputi ataupun dilingkungi di bawah pegesu ini, hanya 41 saja. Dan kalau lihat pula kepada mereka-mereka yang berpendapatan rendah ataupun kita kira sebagai B40, ya, bawah 40 itu, lebih daripada 96% tidak mempunyai apa-apa perlindungan insurans. Dan sekiranya berlaku apa-apa kepada mereka ini, ke mana nasib nak diadu? Kecederaan diri, kematian, so mereka ini tidak berkemampuan untuk menampungnya. Ya, kita terbaca dalam akhbar ataupun daripada media-media ketika ini, sehingga kan nak menguruskan mayat, perkuburan pun tak berkemampuan. Ya, 2 minggu lepas ada berita bagaimana kos untuk penguburan di Petaling Jaya, ada yang terpaksa berhutang dengan mana-mana tempat untuk hanya menguburkan jenazah. Ya, yang mana kos sekarang telah pun mencapai kepada RM3,000 dan ada yang lebih pada itu. Dan dengan pekeso kita memberi perbelanjaan untuk pengurusan jenazah sehingga ke RM3,000. Sekurang-kurangnya dapat membantu dalam hal itu. Dan semalam juga ada dalam surat khabar di mana di Perak sana kos pun penguburan pun telah pun meningkat. Itu yang asas sekiranya berlaku kematian. Tak termasuk lagi perbelanjaan lain yang ditinggalkan apabila sumber utama pencari rezeki telah tak ada. Ya, jadi dari mana mereka nak dapat perbelanjaan itu untuk menampung kehidupan? Ada anak-anak yang masih kecil mungkin, ada anak-anak yang masih bersekolah mungkin. So daripada sinilah yang sebenarnya perbelanjaan itu dapat ditampung dengan faedah-faedah yang pekeso boleh berikan hasil daripada caruman-caruman pekerja-pekerja yang ada di luar sana. Kalau anda kata semua beranggapan tak ada keperluan kerana diri sendiri berada dalam keadaan sihat ke apa semua, kita kena lihatlah dari sudut yang berbeza, berapa ramai masyarakat, berapa ramai penduduk Malaysia yang sebenarnya memerlukan apabila berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan keusuran. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Mustafa di atas segala penjelasan yang sangat kukuh dan ampuh untuk program Perkeso Jawab Semua. Semoga apa yang diutarakan oleh Encik Mustafa itu tadi benar-benar terpahat di dalam pemikiran, di dalam hati semua rakyat Malaysia bahawa duit anda
selamat dengan perkeso. Terima kasih kembali kepada Kak Long atas wawancara kita pada kali ini. Apa yang kami di Perkeso ini harapkan, segala perincian yang telah pun saya berikan tadi boleh membuka dada kita semua, boleh merelakan kita semua untuk menjadi pencarum yang sama-sama membantu mengembalikan pekerja-pekerja ataupun orang berinsurans yang terbencana di luar sana kembali berada dalam keadaan yang normal, dapat kembali semula dalam kehidupan mereka dalam keadaan yang sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih.